Assalamualaikum guys. Okey, Nabi anjurkan kita untuk solat sunat tasbih kalau sekurang-kurangnya seumur hidup hanya buat sekali. Tapi takkanlah kita sanggup tergamak nak buat sekali sepanjang hayat, betul tak? Allah bagi kita hidup berapa lama. Jadi dekat sini saya nak ajar, bukan ajarlah, nak berkongsi pada kawan-kawan, pada adik-beradik, saudara mara semua. Okey, kita buka dulu kalkulator. Pertama sekali niat soli sunatan tasbih rakaat ini ada nilai ta'ala. Kalau makmum lah, kalau berjemaah, kalau jadi imam lah kan. Dia solat tasbih ni 4 rakaat 2 kali salam, itu yang terbaik lah kan. Solat sunat malam ni 2 itu yang terbaik, itu yang Nabi anjurkan. Okey, lepas kita baca Al-Fatihah semua, habis surah yang pertama, dalam rakaat pertama kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 15 kali. Habis surah, lepas habis yang last kali tasbih tu, kita pun rokok. Habis bacaan rokok, kita tambah 10 kali. Lepas tu kita iktidal, tambah lagi 10. Lepas tu kita sujud yang pertama, tambah lagi 10. Kita duduk antara dua sujud, tambah lagi 10. Kita sujud yang kedua, tambah lagi 10. Kita nak bangun duduk sementara, sebelum kita nak naik rakaat kedua, tambah lagi 10. Lepas tu kita naik rakaat kedua, sama juga baca Al-Fatihah, baca surah sebelum rokok, tambah 15. Okey, lepas tu kita rokok. Habis bacaan rokok tambah 10. Lepas tu kita iktidal, tambah 10. Lepas tu kita sujud. Habis bacaan sujud, tambah 10. Kita duduk antara dua sujud, tambah lagi 10. Dan kita sujud yang kali kedua, tambah lagi 10. Okey, lepas tu kita pun tahiyat. Habis bacaan tahiyat sebelum salam, tambah lagi 10. Bermakna, nampak tu, 150 kali tasbih. Kita pun bagi salam untuk 2 rakaat yang pertama. Habis 2 rakaat pertama, kita naik untuk buat 2 rakaat lagi, 4 rakaat kesemuanya. Kita ulang seperti mana yang kita cakap tadi tu. Jadi dapat 150. Kita darab dengan 2 rakaat seterusnya, dapatlah 300. Jadi itulah dia sunnah Nabi. 300 tasbih, 4 rakaat, 2 kali salam. Okey, dapat sikit pelajaran pada malam ini. Selamat beramal, selamat memburu malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum.